Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Emma Safia binti Ahmad Razi dari Sekolah Kebangsaan Taman Widuri ingin menceritakan sebuah novel yang bertajuk Terima Kasih Luka karya Hasif Ryan. Novel ini mengisahkan seorang lelaki yang bernama Poji yang terpaksa memikul tanggungjawab untuk menjaga adiknya Naura selepas kematian ibunya. Ayahnya pula bersikap dingin dan tidak peduli tentang anak-anaknya. Poji bukan sahaja berdepan dengan masalah tekanan emosi, malahan kehidupan yang dalam kesusahan. Keadaan menjadi lebih rumit apabila Naura, adiknya, tiba-tiba menghilangkan diri. Dalam proses pencarian adiknya, Poji mula tersedar bahawa ada sesuatu terdapat di dalam keluarganya, termasuklah ayahnya yang terlibat dalam dunia gelap. Poji dibantu oleh beberapa rakan-rakannya yang setia dan mereka bersama-sama menyelami dunia yang misteri, penuh konflik dan bahaya ini. Dalam proses itu, Poji mula menyedari tentang ketabahan yang dia hadapi, luka lama yang belum sembuh dan makna kasih sayang yang sebenar. Cerita ini bukan sahaja tentang kehilangan, tapi juga tentang usaha bertahan dalam hidup yang sukar, menghargai orang yang kita sayang dan berani untuk menghadapi kebenaran walaupun ia menyakitkan. Alasan saya memilih novel ini adalah kerana ia sangat menyentuh emosi dan kisahnya dekat dengan realiti kehidupan. Jalan cerita yang penuh konflik dan pengajaran membuat saya lebih faham tentang arti kasih sayang dan tanggungjawab dalam keluarga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.